Macam mana kalau saya cakap, ada satu jenis kecerdasan buatan yang boleh cipta imej yang rumit bukan dengan kuasa elektrik, tapi dengan cahaya semata-mata. Bunyinya macam fiction science kan? Tapi inilah realiti baharu yang sedang mengubah landscape teknologi. Kita semua mesti kagum tengok imej-imej hebat yang dihasilkan oleh AI sekarang ni. Tapi, pernah tak kita berhenti sejenak dan terfikir, apakah kos sebenar di sebalik setiap gambar tu? Bukan, saya bukan cakap pasal kos wang ringgit, tapi kos tenaga dan alam sekitar yang tersembunyi. Kita sekarang ni memang tengah berada dalam zaman ledakan AI generatif. Tapi di sebalik semua kemajuan yang mengagumkan ni, ada satu dilema besar yang jarang orang bincangkan. Permintaan tenaga yang sangat-sangat tinggi dan tak lestari, terutamanya untuk hasilkan imej. Inilah krisis senyap yang perlu kita sedar. Jadi, macam mana AI konvensional buat gambar? Kebanyakannya guna sesuatu yang dipanggil model resapan. Bayangkan macam ni, ia bermula dengan kanvas digital yang penuh dengan bintik-bintik rawak atau hinga. AI ni kemudiannya akan bersihkan hinga tu sikit demi sikit, langkah demi langkah, sampailah satu imej yang jelas muncul. Nah, proses pembersihan yang berulang-ulang inilah yang telan kuasa pengkomputeran yang sangat banyak. Nak tahu betapa besarnya masalah ni? Satu model AI yang popular, dalam minggu pertama pelancarannya sahaja dah hasilkan lebih 700 juta imej. Cuba bayangkan berapa banyak tenaga elektrik dibakar, berapa banyak air digunakan untuk sejukkan pusat data, semata-mata untuk ini. Angkanya memang membimbangkan. Baiklah, kalau dah tahu masalahnya, apa pula penyelesaiannya? Di sinilah ceritanya jadi sangat menarik. Para penyelidik dah jumpa satu cara baharu yang langsung tak perlukan pengiraan komputer yang berat tu. Sebaliknya, mereka guna sifat semula jadi cahaya itu sendiri untuk menjana imej. Dekat sini, kita boleh nampak perbezaannya dengan jelas. Sebelah kiri, proses digital yang berulang-ulang, langkah demi langkah, memang guna banyak tenaga. Sebelah kanan pula, proses optik ni macam petik kamera klik. Imej terus siap, serta-merta dan guna tenaga yang jauh lebih sikit. Ini bukan sekadar penambahbaikan, ini satu revolusi. Dan jangan salah faham, ini bukan lagi sekadar teori atau eksperimen dalam makmal tau. Teknologi ini dah terbukti boleh berfungsi sebagai satu alat praktikal yang mampu beri hasil yang berguna. Ia bukan lagi angan-angan, tapi sudah menjadi satu kenyataan. Mesti anda tertanya-tanya kan, macam mana semua ini berfungsi? Macam mana isyarat digital boleh tiba-tiba bertukar jadi imej yang lengkap hanya dengan memancarkan cahaya? Baiklah, jom kita bongkar mekanismenya yang cukup mengagumkan ni. Prosesnya boleh kita pecahkan kepada 4 langkah mudah. Pertama, sistem digital akan hasilkan satu corak hingar asas. Kedua, corak ni kemudiannya dicetak ke atas satu pancaran laser menggunakan alat khas bernama pemodulat cahaya ruang atau SLM. Anggap saja SLM ni macam projektor canggih yang membentuk cahaya. Ketiga, pancaran laser yang dah terbentuk ni ditembak pula melalui SLM kedua yang bertindak sebagai penyahkut. Dan akhir sekali, imej yang lengkap terus terhasil serta-merta. Tiada pengiraan berulang, hanya hukum fizik cahaya yang bekerja. Dan hasilnya cukup menakjubkan. Sistem ni bukan setakat boleh hasilkan imej hitam putih yang ringkas, tapi ia juga mampu mencipta imej berwarna-warni yang kompleks, malah boleh tiru gaya artistik pelukis terkenal macam Van Gogh. Kualitinya hampir setanding dengan kaedah digital biasa. Kejayaan ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Apa implikasinya pada masa depan? Kita mungkin sedang menyaksikan permulaan satu era baharu dalam dunia AI, satu era di mana kecekapan tenaga bukan lagi satu pilihan, tetapi menjadi teras utama inovasi. Data ni dah cukup untuk menceritakan segalanya. Model digital yang biasa kita guna perlukan beratus-ratus hingga beribu-ribu joule tenaga untuk setiap imej. Model optik pula hanya beberapa milijoule. Perbezaannya bukan 2-3 kali ganda, tapi beribu-ribu kali ganda lebih cekap. Kalau angka joule tu macam susah nak dibayangkan, jom kita guna analogi ni. Bayangkan tenaga yang anda guna untuk hidupkan cerik elektrik selama 1 saat. Itulah lebih kurang tenaga yang AI digital guna untuk hasilkan satu gambar. Sekarang, AI optik pula. Ia cuma perlukan tenaga yang sama macam cerik tu dihidupkan untuk beberapa persejuta saat sahaja. Bezanya amatlah ketara. Dengan kecekapan tenaga yang macam ni, bayangkanlah kemungkinannya. Kita mungkin akan ada peranti boleh pakai macam cermin mata AI yang boleh hasilkan imej depan mata kita tanpa bateri yang besar. Dan yang paling penting, teknologi ini ada potensi besar untuk kurangkan jejak karbon pusat data AI di seluruh dunia secara drastik.
Ini membawa kita kepada soalan terakhir. Selepas melihat bagaimana satu inovasi boleh mengubah pengiraan komputer yang berat kepada hanya satu pancaran cahaya, kita patut sama-sama renungkan. Mungkinkah cahaya ini benar-benar kunci kepada masa depan AI yang bukan sahaja pintar tetapi juga lestari untuk planet kita?